Nama saya Nordin bin Abdul Rashid. Bertugas sebagai guru besar di sekolah ini lebih kurang setahun lebih. Sekolah ini terletak di kawasan pulau dan keunikan dia, sekolah ini hampir 90% berada di kawasan di atas air. Yang menariknya di sini, murid-murid hampir lebih kurang 85% menaiki bot. Memang kita menggunakan bot lah, jadi ada masalah sedikit. Kalau bila cuaca tak berapa baik, kehadiran itu akan memberi kesan lah, ketidakhadiran itu. Saya Valeria Grace dan saya seorang guru pemulihan di SK Pulau Gaya. Saya sudah bertugas di sekolah ini selama 10 tahun. Di sekolah ini kami ada seramai 89 orang murid pemulihan. Dengan jumlah yang besar itu sudah tentu menjadi satu kebimbangan untuk kita semualah, dan terutama sekali juga di sekolah ini sebab amat penting bagi semua murid itu menguasai asas 3M. 1, 2, belum lagi. Hai, nama saya La Joanne. Saya adalah pengurus program untuk program anak kita di Sabah, di mana kita fokus pada program 3M. Jadi di Sabah, program anak kita untuk 3M melibatkan 143 buah sekolah daripada 24 PPD lah. Jadi bilangan peserta murid yang terlibat dari tahun 2 sampai tahun 6 seramai 5,340 orang. Di sini kami ada sekolah bandar dan luar bandar juga. Cuma dari segi geografi kita ada sekolah yang sangat pedalaman, ada yang sampai memerlukan naik 2-3 jenis kenderaan seperti bot dulu, baru 4-wheel dan sebagainya. Kita ada juga sekolah di pulau-pulau, ada yang sangat jauh lah. Edvolution telah membekalkan kami sebanyak 20 tablet untuk setiap sekolah. Dan dalam tablet itu ada aplikasi yang dinamakan sebagai Sekolah Enuma. Sekolah Enuma ini berfungsi sebagai mini tutor kepada setiap murid. Dan sebelum saya terlibat dalam program PAK di bawah Edvolution, interaksi bersama murid itu kurang engaging. Cuma one way sahaja, yang mana guru menyampaikan pengajaran dan murid menerima. Dan kami diterapkan pengajaran 5E. Jadi untuk intervensi di Sabah ini ada dua lah, satu untuk guru dan satu untuk murid. Jadi untuk guru ialah sebuah program pembangunan kapasiti di mana ada 3 pendekatan ataupun 3 mod. Jadi yang pertama untuk learn, guru-guru dikumpulkan dalam kumpulan besar untuk menerima bengkel, menerima masterclass input dari rakan pelaksana kami. And then yang keduanya ialah connect. Jadi selepas guru menerima input, mereka akan berkumpul dalam kumpulan kecil di PPD atau zon untuk membincangkan macam mana untuk aplikasikan apa yang sudah didapati berdasarkan konteks masing-masing. Jadi itu learn, connect. Dan yang ketiga ialah grow, di mana pelaksanaannya berlaku di sekolah sendirilah. Dia telah membantu saya bagaimana untuk memaksimumkan masa saya bersama murid. Ada bantuan, ada bimbingan home-based learning. Home-based learning yang di mana mereka boleh belajar di luar sekolah. Tetapi sesudah mengikuti program anak kita di bawah Edvolution, telah berjaya seramai 27 murid menguasai ujian pelepasan 1. Bagi saya, jumlah itu memberi motivasi untuk diri saya sendiri agar saya percaya murid-murid yang lain juga boleh menguasai asas 3M. Jadi bagi kami lah sokongan terbesar yang kami bagi kepada sekolah, kepada cikgu melalui program pembangunan kapasiti adalah untuk menjadi thought partner ataupun rakan yang menyokong cikgu. Harapan saya ialah
kita memang sangat mengeluhkan program ini, ya. Selain daripada usaha pihak sekolah sendiri dan pihak kementerian, dengan adanya kerjasama seperti ini, saya ingat tidak salah untuk kita meneruskan benda ini, kan. Dan mungkin kita akan mencari peluang-peluang lain lagi lah. Maksudnya kita cuba membantu dari segi pelaksanaan PDP itu lagi berkesan. Harapan saya untuk next step ni agar murid yang belum menguasai boleh menguasai. Memang itulah harapan. Walaupun perjalanannya masih jauh, tapi yang penting kita masih bergerak. Terharu sebab macam rasa kami ini dilihatlah. Sebab sebelum ni macam rasa sendiri, tapi sekarang ni dengan program ini kami macam dilihatlah yang kami ini memerlukan bantuan. Kamu suka kamu belajar guna tablet? Okey, mana satu dalam mata pelajaran apa? Matematik, ada yang belajar matematik, ada juga yang belajar bahasa Melayu. Yang mana satu kamu suka belajar? Melayu. Bahasa Melayu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.